Hai, saya Jeffrey Ibrahim ataupun dikenali sebagai Cikgu Jeff. Saya memperkenalkan model saya, FIFA. So, hari ini saya akan ajak cara-cara untuk mengambil ukuran pada pelanggan. Okey, kita mulakan daripada bahagian bahu. Okey, bahu first kali kita kena pastikan tulang bahu yang disambung dengan bahu, antara bahu dan tangan. Okey. Kita akan ukur melintang daripada tulang kiri ke tulang kanan. Okey. Di sini saya akan dapat 15 inci. Okey. Selepas kita dapat 15 inci, kita jangan jatuhkan tali macam ni. Okey, selepas kita dapat 15 inci, kita pegang dekat 15 inci, so kita pusingkan pelanggan kita ke arah sini dan kita akan letak tali daripada bahu tadi turun ke bawah untuk dapat labuh tangan. Labuh tangan bergantung kepada individu. So dekat sini saya lebih selesa ukur dekat tulang pergelangan tangan 21. Kemudian kita akan bengkokkan tangan pelanggan. Kita akan ukur lilitan lubang ketiak ataupun armhole. Okey, ukur ni fit. Ukur lalu di atas bahu, tarik rapat. Okey, selepas tarik rapat kita akan dapat ukuran fit 16. Kemudian kita boleh campurkan antara 1, 2 ataupun 3 inci untuk kelonggaran ataupun kelegaan. Kemudian kita akan ukur lilitan bicep ataupun lilitan lengan. Ukuran fit 11. Kemudian kita akan campurkan kelonggaran 1, 2 ataupun 3. Bergantung kepada kelonggaran yang kita kehendaki. Lalu kita akan ukur dekat sini. Kita akan ambil untuk hujung tangan. Okey, sini 8 inci, so bila kita jatuhkan dia akan jadi hujung tangan. Selepas itu kita akan ukur bahu ke pinggang. Okey, bahu ke pinggang, kedudukan pinggang mestilah berada paras siku. Okey, kita letakkan 3 jari kita di bawah macam ni, kemudian kita akan ukur bahu ke pinggang belakang. Okey, sama kedudukan paras siku. Kemudian kita teruskan ukur labuh baju. Okey, labuh baju bergantung kepada individu. Selepas ukur bahu ke pinggang dan labuh baju, kita akan ukur bahu ke mecu, bahu ke pinggang hadapan. Kita letakkan tangan kita separuh pada bahu, kemudian kita lalukan di atas dada, tekan di bahagian pinggang bersamaan kedudukan siku. So dekat sini kita akan dapat kedudukan bahu ke mecu dan bahu ke pinggang hadapan. Okey, bahu ke pinggang hadapan 16. Okey, kemudian kita akan ukur lilitan dada. Okey. Okey, untuk lilitan dada ni kita akan lalu antara mecu ke mecu. Okey. Lebih baik kita akan masukkan jari kita di tengah-tengah dada untuk kita tidak menyentuh esek-esek pada pelanggan kita. So dekat sini 34. Kemudian pinggang yang paling ramping 27. Punggung 38. Okey, lepas tu kita akan ukur daripada pinggang untuk mendapatkan labuh kain daripada pinggang ke lantai. Okey. Jika pelanggan kita pakai kasut melebihi 3 inci, memadai kita akan ukur 1,5 inci daripada lantai. Maksudnya ketinggian tu jangan mencecah lantai. Itu saja ukuran yang saya dapat tunjukkan untuk kita dapat pada pelanggan kita. Semua ukuran bergantung kepada inci. Okey, sekian, terima kasih.